Assalamualaikum semua. Saya Segemin. Kali ni aku akan main game lagi Go Fishing. Kita akan memancing kat tempat lain pula guys. Lepas aku dapat ikan ni. Kau dah tengok kan video dia. Jadi kat reward ni aku boleh dapat tau lock potion ni guys. Aku kena clear dulu. Aku dapat lock potion. Lock potion 4. Jom kita ambil lock potion ni. Dia bagi 5 kat aku. Kita ambil satu. Setelah lock potion dah ada kan. Speed lock potion dah ada. Automate lock potion tu dah hilang lah. Okay, sekarang ni Sofia, jangan memancing. Jom kita jalan ke pulau lain pula. Sekarang ni kita dekat Ancient Ocean. Dan tak ada tambahan pun untuk aku dapat baru. Jadi kita kena dapat ikan baru lah guys. Red Dragon ni aku boleh jual. Red Dragon ni aku boleh jual lah. Harga Red Dragon ni berapa? Ui, 93,000 baik harga dia. Jom kita tengok. Harga ikan tu berapa? Tak, bukan. Harga untuk root baru tu berapa? Tak. Ui, 25 right? Tak apalah. Kita kena memancing dulu. Lepas tu kita akan dapat ikan ni. Wah, harap dapat lagi aku gorgon je lah. Gorgon dekat mana ni. Dapat buga-buga ni. Tapi bukan gorgon ni. Aku dah kata ni ancient wonder. Sebab dia tak lawan dia tak teruk sangat. Sofia, kau boleh bersuara lah. Kau ni apa? Sabar dah dulu Sofia, aku nak memancing ni untuk dapatkan road baru. Sabar dah dulu. Dapat lagi je. Sabar dah dulu. Kita buat medium. Satu lagi. Aku nak beli jual. Lepas tu kalau cukup duit aku beli. Bang. Nak jual ni kan. Sekarang ni lagi sikit je lagi Sofia. Tolonglah Sofia. Lagi sikit lagi. Sofia bermancing lah sini nak dapat ikan yang power lepas tu jual. Aku dapat duit. Sebab pulau ni ikan dia tak kuat. Pulau yang kita nak pergi ni ikan dia tak kuat. Ganas-ganas. Aku nak pergi ke Laut Bayun dah. Aku boleh buat medium. Jom naik kapal orang ni. Jangan naik kapal dia. Jangan oi. Sofia, jangan naik kapal dia. Oi, dia dapat 3 hit Megalodon weh. Macam mana ni dapat tu? Ini ikan power juga ni. Oi, macam mana ni dapat ikan tu? Ini aku dah dapat dah. Tapi aku dah jual. I sell that fish lah. Yang tu ikan tu aku dah ada. Ni kan gorgon je semua aku duduk kat aku. Ni ikan gorgon aku. Ni kau tengok ikan gorgon aku ni. Kau tengok gorgon aku. Dia tunjuk ikan gorgon pula. Itulah aku minta banyak ikan gorgon. Ikan gorgon lain aku dah jual lah. Jom. Good. Yeah, dapat dead road guys. Jom Sofia. Cepat. Dapat road baru tak? Tak perlu Sofia. Nanti aku dah habis video ni kau boleh buy. Sebenarnya aku nak beli tau seed ni. Tapi nantilah aku beli. Alah, tak ada lah. Sofia dekat pintu. Ponton aku dah ada. Pintu. Sofia. Pintu. Kasih. Kita ada friend lah. Tak tu sikit. Kau ni Sofia, janganlah berlompat. Aku nak berdiri. Jangan berlompat. Kita akan ke Ancient. Kita akan ke Volcano balik lah. Sekejap, kita akan ke Volcano. Sofia, ingat kita akan ke Volcano balik. Apa? Tak tahu kenapa tapi aku nak dapat gorgon dekat sini.
Terus jangan lompat. Kalau lompat dari sekali aku tinggal. Kalau Paimah Strogolen ni aku tak dapat lagi. Dulu weekend ni aku kena dapat dulu. Lepas tu barulah aku tukar map lain lah. Sekarang aku kena dapat weekend daripada weekend Widen ni dulu. Yang ni dekat default tak nak. Aku tak nak berganti ke default ni. Tapi asalkan aku nak ikan baru lah. Mungkin dapat ikan baru dengan default ni. Ikan default ni dia nak melawan dia kurang baru. Ui, dapat gol-gol. Dapat gol-gol ni. Melawan dia pun tak teruk. Nampak ikan ni. Aku dah dapat dah ni ikan ni. Iya. Sekali memancing dapat gol-gol baik dekat sini. Benda yang dapat ikan fake ni. Kita kena bagi dapat ikan gol-gol sikit daripada sini. Tengok fish eh. Fish dah lama dah. Sofia start nama aku. Kamu memancing ke tak boleh? Aku berhenti ni untuk memancing tau. Bukan untuk kau duduk diam ni. Okay, aku dapat catfish. Macam mana aku tak duduk lah. Aku tak dapat duduk dekat kapal aku sendiri. Dan aku tak dapat ikan baru. Aku kan dah ada banyak potion. Banyak potion speed strength. Okay. Strength potion tu kena ada. Sofia je lah mati dulu. Sofia mati dulu Sofia. Aku tak dapat naik nak kapal ni. Sofia. Kali nak ponton tu lagi lah. Naik Sofia, naik. Naik Sofia. Naik ponton aku ni. Lepas tu kita akan ke Vulcano. Sekarang juga. Sofia bukan naik kapal tu. Kapal cicak mana kau naik? Kalau kau buat masalah lagi aku tinggal je. Ada masalah. Kita akan ke Vulcano. Hanya di depan. Pak ikan ni aku tak jual. Aku dah jual. Aku tahu kalau aku jual ikan tu dapat murah je. Tapi senang lah dapat ikan tu. Jadi aku jual lah. Tak nak lah aku block dia sebab aku nak jual. Aku datang sini untuk aku jual. Bukan untuk mengasihi ikan-ikan lain. Aku nak jual. Lepas tu aku dah nak lah benda-benda. Susah tau nak dapat ni. Ikan ni. Aku yang putih, bukan kau yang putih. Jangan nampak aku tak dapat dia tu. Kenapa dengan ponton saya ni bang? Saya pakai bot biasa je lah bang. Ponton saya tak elok lah bang. Ponton saya ni yang buat masalah tu bang. Sofia sini. Tadi tu aku dah naik kapal kau kat sana. Dah duduk. Ponton tu tak boleh guna lah kapal gitu. Sekejap. Tak apalah, lambat pun tak apa. Asalkan selamat. Asalkan tak payahlah sampai nak kena berenang apa. Janganlah kita bawa sini. Sampai ke Vulcano. Sofia cepat mancing sini. Dapat shark. Aku tak guna dah shark ni. Aku dah tak main shark dah. Aku main dead good. Aku dah mancing. Tengok ikan pink aku. Cukup yang dia dapat ikan pink tu. Sama lagi. Ya, kalau kau buat masalah. Janganlah kalau aku nak berdiri. Tahulah ni dah kecil. Tahulah ni buat kecil. Tapi kau jangan masalah. Kenapa buat kecil? Dia boleh masuk air. Biar je lah. Yelah kau tu berat sangat. Mana ada? Oh, dapat Paimah. Daripada tempat ni. Nanti kita akan ke sana dapat tu jual Paimah. Dapat jerung lah. Jerung tu aku dah biasa lah.
Jerung tu aku dah Nak ada. ada luan tu jerung. Jerung tu aku dah ada. Aku nak gol. Aku kat sini hanya nak memancing. Aku dapat ikan apa? Dia dapat ikan baru lah kan. Oh, dia dapat jerung sama macam aku ya sekarang. Dia dapat kelak yang tinggi. Tengok ikan tu. Sofia nak tengok ikan tu. Ui, tapi aku punya lagi berat. Ya ke? Aku punya lagi berat. Nampak aku punya 400 kg. Ya lah. Kau dapat isteri dia. Kau dapat suami dia. Aku dapat bapak dia. Aku dapat apa? Kau dapat mak dia. Aku gigit kau nak. Kepala kau dah jadi ni. Dah lah, kau janganlah kacau aku. Aku nak memancing ni. Okey, bye. Aku berat dulu. Bukan nak tengok ikan kau. Kau janganlah jual ikan tu. Aku nak jual ikan ni. Kau nak jual. Berapa ringgit? Ikan tu mahal tu. Aku nak jual. Kau nak jual. Sabar. Nanti aku datang. Ya, kau nak jual. Sini lah. Duduk. Aku nak bawa kau untuk kau jual ikan ni. Okey, aku tak nak jual lah ikan ni. Kau tak nak sudah. Penat-penat je aku kutip. Buat apa nak jual? Aku nak memancing. Kalau aku dapat gol-gol lain, aku akan jual ikan tu. Kalau aku dapat gol-gol lain daripada map lain, nanti aku akan dapat jual bapak gol-gol ni. Bapak dia banyak melawan tau. Susah nak buat bapak dia banyak melawan. Lawan dia kuat gila. Lengoh tangan aku. Lawan dia kuat tau. Boleh ke? Boleh? Aku tak dapat pun yang baru. Ada Paimah tahulah. Kuih ni. Sotong. Sekarang ni aku dapat ada Paimah iaitu ikan baru. Dan sekarang ni aku kena dapat Sturgeon. Dapat Sturgeon dan jual. Aku nak dapat Sturgeon tu. Terus nak bagi aku Sturgeon. Oi, dapat Sturgeon. Okey, aku akan jual. Jom, Sofia. Aku dah dapat semua ikan dekat sini. Semua ikan aku dah dapat. Sekarang ni aku nak jual. Tapi yang paling memalukan dia, dekat default tu aku tak dapat dah. Sekarang ni aku nak jual ikan-ikan yang lain. Sofia, kau tak nak jual kan Masterfish tu? Tak nak. Penat-penat lah aku kutip. Takkan aku nak jual. Susah kan nak dapat? Dengar tak jadi kau? Aku nak jual sama ikan yang aku dapat ni. Dan harga dia murah gila. Pakcik, tolong jual ikan ni, Pakcik. Ada Jangan nak jual. elok kan? Ada elok, jadi ikan ni tak kena jual. Kenapa adik blok fire tuna ni? 2 kg kenapa adik elok? Yang ni kalau adik jual pun apa? Jangan. Kenapa kau lock? Kejap pula. Kejap. Aku lock satu ikan je. Ikan yang 100 kg tu pun aku dah jual. Saya nak buat biasa. Sofia. Kejap. Aku memancing tadi. Ikan tuna. Ikan tuna tu kau jual lah. Alah, ikan fire tuna tu senang je dah nak dapat. Aku kan, kalau dapat fire tuna kan dah lama aku jual. Betul, kalau aku dapat fire tuna tu dah lama dah aku jual. Alah, dapat medium gift je. Sekarang ni aku nak jual. Aku nak buka lah medium gift tu. Alah, aku tu buka semua gift lah. Tak apalah, asalkan. Ui, dapat banyak juga barang ni. Mak Ba, dapat Mak Ma bagus juga lah dapat Mak Ma. Sekarang ni kita akan ke. Dia tak boleh bagi mana-mana. Kita dekat default dia kita akan ke. Rock Water okey kot. Rock Water. Kita akan ke Rock Water Island. Lepas action kita akan ke Highfield. Toxic Zone, Mansion, Sea Web, Rock Water. Aku tak berani lah nak ke sana. Aku akan ke Highfield.
Sofia, aku tak rasa kau boleh Ikan apa? Dia dapat gorgon kat sini. Wih. Kau dapat jenguk tu lagi ya? Jurung apa? Wih, tunggu. Dia dapat whale. Ha. Dia dapat ikan paus. Boleh je jual lah. Senang je dapat. Ke high feed lah. Tengok ni. Kita akan ke high field sekarang. Kurang. Kalau jual Sofia, ni aku berapa rasa ringgit? kau tak boleh. Sofia, aku rasa kali ni kau tak boleh memancing dah sebab kita high field. Kau kena belanja Robux. Tak nak lah. Aku dah beli semua dah. Tak, dia ada lagi 300 Robux. Tak nak. Aku tak nak susah-susah. Tak apa, tak ada Robux pun tak apa. Duit robak aku dah tinggal sikit. Macam aku. Duit Robux dia 300. Duit Robux aku dah bunuh. Duit aku. Alah, nanti kau tengok balik. Nanti aku tunjukkan berapa robak aku. Berapa Robux kau? 300 lebih. Bukanlah 200 lebih. Okey, tu daripada aku dah Tengoklah. bunuh. Bila kau janji kan kau kan nak bagi 30 kat aku. Takkan. Kau kan nak bagi 30 kat aku. Kau ni aku bagi 1 jam mak. Kau katakan kau nak bagi 30. Sofia minta maaf kan ni kau tak boleh kau tak boleh memancing. Kenapa? Sebab kawasan yang aku pergi ni ikan dia kuat-kuat. Aku nak cuba dulu. Mana tahu. Tak boleh. Aku dah cuba pemancing yang lagi kuat daripada itu tapi tak dapat memancing kat sini. Jadi kita akan ke toksik lah. Ni toksik dia okey. Ni dia high speed macam kat speed. Kau nak sangat ke? Ha? Kat sini. Lagi tu kau pun. Kejap. Kau mencabar. Aku dapat ikan apa? Kau mencabar sangat kau nak memancing kat sini. Cuba lah. Lupa pakai auto. Dapat ikan dia kuat-kuat tau kat sini. Sofia, tolong. Dapat ikan dia kuat-kuat tau kat sini. Aku pun nak pakai auto. Sofia, kau jangan pakai auto. Auto kau tu tak akan dapat kan? Dapat. Aku dapat penguin. Aku dapat penguin je. Bunyi dah berat penguin ni. Berat lah. Berat kan ikan ni. Aku dah kata kau tak boleh benak. Aku dah kata kawasan ni tak layak untuk kau. Biar aku je memancing sini. Aku dah kata kau tak layak memancing sini. Urusan lah. Kau tunggu je Sofia. Kau ni Kau boleh pergilah berlatih kat tempat tempat lain. Tapi lepas Mansion Island tu, lepas Ancient Ocean tu high feed dah. Kau pergilah tempat lain. Dah tak ada kawasan yang lagi kuat. Dah tak ada kawasan yang lagi lemah daripada high feed. Kita kalau kau tak nak ke high feed, kita kena balik ke Ancient Ocean balik. Kalau tak nak ke high feed. Maksud dia lepas Ancient Ocean dah tak ada kawasan yang lagi lemah daripada high feed. High feed ni lah kawasan aku tak lepas boleh masuk Ancient. kapal kau. Lepas Ancient Ocean tu lah kau tak nak duduk. Lain kali kau kena duduk. Baru kau dapat duduk kapal aku. Kau kena duduk. Tapi aku nampak kau dekat sini je. Memang kau dapat aku terapung. Kau duduk dekat kapal aku. Kenapa? Kau duduk je. Kau duduk je kat situ. Nah, kau duduk dekat kapal aku. Kau lag tu. Kau tak suka internet. Kau ni Sofia. Kau tolong aku ni. Kau nak aku. Sofia tolong aku. Sofia please tolong aku. Kau gol ni kau kan. Sofia. Kau jangan nak off. Tolong Sofia. Nampak dah menunggu Sofia. Kenapa kau off PC aku? Kau dekat ni. Yang kau nak apa lah kau dengan melawan ni dekat IC ni. Tak nampak apa pun. Tak nampak apa-apa memang. Gorgon tu hari bulan tu. Nampak naik sikit-sikit. Tolonglah jangan putus telefon. Kalau tadi kau putus. Tak apa, tak akan putus tadi. Tolong Sofia, tekan betul-betul Sofia. Aku tekan. Tekan dua jari. Tekan dua tangan. Kau tekan satu. Yang benarnya.
cakap gila. Oi, melawan dia tadi. Naik dulu. Ikan tu cuba nak ke dalam. Tengok tu. Dalam tu. Dalam. Dalam. Sikit lagi. 12 kaki. Ya, menurun sikit. Atas. Bau cepat kita dah dekat dia. Sampai bila dah. Sama bila lah sama tengah-tengah ni. Okey, atas. Jangan. Kenapa aku dapat? Kalau dekat Ancient Ocean, memang dapat gorgon dah ni kalau dekat Ancient. Tapi Lepas- dekat High Feet ni kau rasa dia kuat. Dah lah, aku tak boleh menjerit. Kalau menjerit penat pula. Dah lah belum puasa ni. Nanti kalau menjerit nanti boleh batal puasa. Bukannya menjerit boleh buat kita batal puasa. Nanti jadi penat kan kalau menjerit. Tolonglah naik daripada 12. Sikit lagi. Tolonglah jangan turun. Alamak, turun. Dia tak boleh naik ke lepas 12 kaki. 12 langkah je lagi. Cepat dia ada lagi 12 langkah. Nampak? Cepat dia ada lagi 8 langkah. Sikit lagi. 8 langkah tu tak sampai tinggi kau, Sofia. Sikit lagi. 4 langkah tu tak sampai tinggi lagi. Cepatlah. Alamak. Aku cepat. Dia menurun pula. Naik atas. Di atas ni. Please ikan dorgon. Kau tak kena makan lah. Tapi kau kena jual. Kau tak kena jual. Alamak, yang menurun pula. Ikan dorgon ni tak kena jual lah. Sabar. Aku nak full skill. Lepas tu aku kuatkan strength. Kuat. Okey. Strength dia dah bertambah. Cepat. Okey. Sikit lagi. Kau tak kena jual lah. Sebab kau power. Kau kena Betul. simpan. Kau kena simpan dekat dalam beg yang besar ni. Beg yang besar tu ada air lah. Takkanlah tak ada air pula. Macam mana kau nak hidup? Sampai bila ni? Lihat dia. Dah naik 8 kaki. Naik sampai 4 kaki. Sikit lagi. Dah tekan. Jangan tekan tau auto fishing tu. Jangan tekan. Nanti kita kalah kalau kita tekan auto fishing. Nanti ikan tu ke bawah kalau kita tekan auto fishing. Jangan tekan ya. Auto fishing tu penting. Lagi 4 kaki. Bersemangat. Lengah. Kalau dekat pulau-pulau yang lemah ni patutnya ni gorgon ni. Sikit lagi. Ikan apa tu? Dapat kuda-kuda. Kuda-kuda tu tak bau kan? Kuda-kuda sini. Sekarang ni aku nak jual. Tengok betapa mahal. Aku sampai duduk bawah sini ya. Aku dah sampai high feet korang. Kenapa kau mati? Aku dah sampai ke tempat high feet. Dan sekarang ni aku nak jual. Kau mati ke Sofia? Nanti kau akan 26,000 kan harga dia. Susah nak memancing kat sini. Punyalah susah payah kita tekan-tekan lagi. Nak tarik kura-kura je. Din. Nak tarik kura-kura pun susah. Ini mesti kura-kura lagi. Takkanlah kura-kura. Sofia cuba. Cepatkan. Sofia. Aku tak dapat. Kau tak boleh benak. Aku rasa tempat ni tak apa untuk kau lah. Ikan lain kau dah jual? Kau kena jual dulu. Okey, ikan lain dah lepas tu. Kau kena minta maaf sama Sofia. Kau kena jual towel ni.
Untuk kau dapat berenang, untuk kau dapat buat kat sini, Okey. kau kena jual juga whale. Monster fish ni tu. Sebab whale ni lagi kuat daripada monster fish. Kau penat tau aku kutip. Tapi whale ni lagi kuat daripada monster fish. Okey, aku jual. Monster tak. Tak apa. Betul. Whale ni lagi kuat daripada monster fish. Kau kutip lah sendiri. Betul, whale ni lagi kuat daripada monster fish. Kau kena kutip dulu. Baru aku bagi. Betul, whale tu lagi kuat daripada monster fish. Whale yang kau pegang tu lagi kuat daripada monster fish yang kau pegang. Tapi monster fish aku lagi kuat daripada whale kau. Kau faham kan? Tak faham. Oh, sudah. Sekarang ni Faham. sebab itulah aku tak jual kau punya whale. Kalau ikut hati aku dah jual dah whale tu. Tengok Sekarang ni. jom Aduh sakit. Sofia, kita akan ke pulau lain lah, Sofia. Tengok ni. Aku nak akan ke volcano tu. Tengok ni. Aku akan ke deep water Tengoklah. untuk dapatkan semua ikan daripada deep water. Ih. Jom. Apa? Tengok ni aku panjat ni. 1, 2, 3, 4. Tinggal ni. Ya. Tolong. Kan? Tolonglah. Dah, aku kena patah balik. Kau dah sampai Tahu. mana? Dalam oh. Dalam. Makin dalam. Dalam lah. Sofia, di atas. Aku dah sampai ke air fit. Naik atas budak. Kejut. Ni lagi bar untuk lah. Sekarang ni kau duduk je. Kau jangan buat apa. Kita akan ke deep water untuk dapat semua ikan dekat situ. Kita sekarang ni kena kumpul semua. Aku dapat turtle dengan penguin je korang. Nampak susah tu tak nak dapat turtle ni. Dah, ni turtle. Punyalah perlu kat usaha kerjasama. Turtle ni Dalam. eksotik. Nampak tak? Aku akan tengok. Mana turtle tu? Ni Ancient Ocean. Kau boleh buat sini. Ikan dia biasa je. Kita dah sampai ke Ancient Ocean. Dapat kau depan mana lagi. Dapat Ancient Worm. Patah balik Dan sekarang ni aku dah tak dapat duduk. Sekarang ni jomlah Sofia, kau mati dulu. Aku nak membanting kat sini. Sebab kapal ni dah tak dapat bergerak dah. Dah. Lagi apa? Nampak spike ball ni pun susah ni nak lawan ni. patah balik. Aku dah ada. Kau ada kat high field Bukan, patah balik. Aku dah tak nampak kapal kau dah ni. Aku dah susah. Sofia, kau kena mati dulu. Okey, aku dah mati. Sekarang ni kita kena ke mana ni? Alamak, apa ni tempat aku balik semula? Kau dekat Ancient Ocean. Kau ada dekat Ancient Ocean, tenang. Kau ada dekat Ancient Ocean, bukan kat tempat lain. Kau faham tak? Kau dekat Ancient Ocean, bukan kat tempat lain. Kena dia kena jual. Dah gerak kau tu gerak diri kau apa macam frame demi frame. Sekarang ni tu 525,000 Berat ni ikan kat sini. Kenapa ikan kat sini berat, Syed? Patutnya kalau aku tengok dekat YouTube, dia buat terakhir dia sampai mana? Sampai broker ni. Tapi sekarang ni dah buat whale. Lepas tu lain-lain semua yang lagi mahal. Tapi sekarang ni susah so guys nak buat ni.
crystal staff ni tak beli sebab apa? Sebab masa aku dekat David Road ni, aku memang duit dah dekat dengan Bond Road. Satu ikan pun. Lepas tu Trident Road ni nantilah aku beli. Dia lah Sofia memancing sini. Memancing dekat sini susah tau. Sekarang ni tak dapat ikan. alah, kalau kau dapat ikan pun bukan ikan makan. Kau dapat ikan gon-gon. Aku dah umpan berbulu. Night Galaxy. Lepas tu kita beli rainbow. Kau pernah dapat ikan ni tak? Lepas tu kita beli star. Mana? Dah lama dah aku dapat ikan ni. Kau dah jual? Dah. Cik If, aku boleh beli apa je. Kau tengok lah. Give me everything you feel for me. Give me everything you feel for me. Sofia, kau dengan duit sikit kau tu kau nak beli. Tak boleh beli. Kau kena David Road ni untuk 45. Sikit je beli. Ui, siapa dapat ikan besar-besar? Dia dapat kraken korang. Sekarang ni aku nak cuba memancing dengan pemancing berbulu. Dah dapat red dragon tu lagi. Bosan aku. Aku dah dapat dah red dragon tu. Pemancing berbulu, tolonglah bagi aku yang lagi mahal daripada red dragon. Aku dah bosan dengan red dragon. Aku dah dapat dah. Jadi aku tak akan terkejut sangat lah kalau aku dapat red dragon ni. Tolonglah, pemancing berbulu aku dah habis. Dan aku hanya dapat red dragon dengan pemancing berbulu tu. Okey, sekarang ni kita kena ke Galaxy. Ni. Dapat medium gift. Aku tak nak medium gift. Tapi aku tahulah red dragon tu mahal. Dia macam mana aku tahu. I fine dengan kemahalan red dragon. Tapi aku lagi tak fine dengan kemahalan. Okay, remove. Iya. Mau pula. Okay. Kita kena makan. Spike ball. Apa mahal sangat si spike ball tu? Bola tajam je, apa mahal sangat? Korang boleh komen lah. Macam mana mahal sangat spike ball tu? Padahal dia bola tajam. Seekor bola tajam. Ui, dapat red dragon lagi. Tapi aku dah bosan. Tolonglah bagi aku layan pada red dragon. Bagi aku gol-gol yang kuat. Aku tak ada gol-gol yang lemah. Ini kuat ya. Red dragon tu lagi. Bagilah aku yang lain selain red dragon. Tahu lah dia mahal. Okey, sekarang ni aku kena ambil star. Iya. Macam mana? Dia ambil yang berbulu je lah. Dah habis dah star aku. Siapa nanggu? Macam mana je? Gorgon mana je yang suka go? Gorgon tak suka go. Gorgon suka black hole. Ghost ship was emerge. Gunning second sound. Treasure ni. Okay. Aku tak layan pasal ghost fish. Aku tak layan pasal ghost ship tu. Aku nak memancing dan dapat 3 red dragon.
Aku ada 3 dek dragon. Dek dragon pertama. Dek dragon pertama. Dek dragon kedua. Dan dek dragon ketiga. Sama je dek dragon ni. Tolonglah bagi aku yang bagus-bagus. Tolonglah bagi aku yang lemah. Tolonglah. Jangan semua lagi. Tak apalah. Aku kena melawan. Kau kuat sampai lengah sangat. Tak apa. Saya dapat gold. Tolonglah. Kalau aku lengah pun tak apa. Saya dapat gold yang power. Tangan lengah tu sekejap je. Tapi dapat gold tu lama. Ui, dapat sekali. Bro, I got tu lah kali. Sekali. Sekali fish tapi tak menakutkan. Ini dapat spike ball. Yelah, spike ball je bagi potong je. Memang berat. Tapi gol-gol ni berat. Spike tu lagi. Nampak dia dapat spike tu juga. Ya, spike tu senang juga nak melawan dia tu. Dah berapa video dah aku buat kat game yang biasa. Sofia, kau ada kat next game eh? Kenapa kau main game lain? Sofia, kenapa kau keluar? Tadi kau main dengan aku. Mancing je. Dia mancing kot. Best pun kau mancing. Dan sekarang ni aku nak jual. Kenapa tu dia dapat raja? Tak ada. Malas aku nak tengok dia ni. Sekarang ni aku dah ada 400,000 dengan jual semua ikan yang aku ada. Dan sekarang ni beli road ni, Trident Road ni macam mustahil tau. Jadi aku akan beli kapal juga. Kapal. Aku nak beli kapal. Saya beli kapal bilik fish. Bilik ship. Nampak? Mahal gila kapal tu besar lah. Yang ni untuk Sofia join aku beli kapal ni. Sofia, nampak ni Sofia. Kalau kau join kau dapat naik kapal ni. Kau nak rasa first time naik kapal macam ni? Tak nak. Aku beli kapal ni sebab kau. Okey lah. Untuk kau memancing aku. Tapi aku tak dapat ikan. Tapi tak sampai. Tapi Aku ada harap kapal ni tak ada benda sama lah. Aku ada harap kapal ni. Kapal aku dekat sini. Aku tunggu kejap. Aku juga. Berat cakap itu ni. Ini mesti dah agak dah. Kau naiklah ikan dapat pinggir aku ni. Aku beli untuk kau. 100,000 tu tak aku beli mahal. RM1. 100,000. 150,000 mahal ke? Berat. Apa ni? Dapat scaryfish tu lagi. Scaryfish tu melawan dia teruk. Tengok, kalau aku tak dapat ikan, mana boleh aku main game ni? Boleh lah. Kau belilah umpan dekat sana. Ada. Dekat sana melambat umpan. Kau tinggal beli je umpan kat sana. Dah dapat ikan babu-babu, kau tinggal beli je umpan kat sana. Kau beli umpan yang mahal. Cukup untuk duit kau. Sekarang ni aku kena dapat duit banyak-banyak dan jual. Tolonglah bagi aku gold-gold. Kat sini tak ada gold-gold tu. Tahulah banyak aku dapat gold-gold kat sini. Tapi bagilah aku gold-gold yang besar-besar punya. Yang besar di size bass ke. Yang besar di size bilik fish aku ni ke. Bilik ship aku ni ke. Kan boleh ke? Kalau boleh take aku dah bagi dia ikan apa power. Sekarang ni dia power juga melawan dia. Tapi 3 kg je. Tak apalah. Yang tu yang paling berat yang aku pernah nampak. Dia 3 kg. Memang lah. Dia berat 3 kg je. Punya lah melawan aku kuat tu. 3 kg je korang. Aduh.
Aku tak pakai ukur. Korang aku pakai jari. Kau dah nak umpan bau-bau tak? Kau dah kuat belum? Dah kuat macam ni. Kau tekan back. Lepas tu kau tekan bait. Kau dah tekan dah kuat tu. Kau beli Mama. Mama tu beli lah banyak-banyak sikit. Jangan beli satu je. Tekanlah banyak kali. Dapat aku. Aku nak pergi jual. Yang kau mancing kat situ buat apa? Tak tahu ikan bau-bau. Tapi tadi aku dapat 3 dragon tu. Masa kau main game. Kapal kau. Tu kapal aku. Tak apa. Okay. Sekarang ni aku kena kumpul duit jadi 500,000. 600,000. 525,000. Aku kena kumpul. Kau bakal umpan apa? Umpan alien ke? Kau belilah umpan baru. Mesti lah baik kau beli umpan baru. Daripada kau melamun jangan kat situ tak dapat ikan bau-bau. Aku dah beli umpan baru lah. Bau. Jangan. Berat juga ikan ni. Iya. 5 kg. 2 kg. 2 kg 2 kg. Melawan dia power gila. Tak dapat ikan dingin melawan dia. Sofia. Kalau kau dapat ikan lemah pun dekat sini mahal ikan dia. Ya. Carilah aku. Ikan lemah tu. Kadang-kadang dia mahal. Macam red dragon tu. Dia 40 kg je. Tapi dia mahal. Ikut kebesaran dan saiz. Dan ikut berat. Ikut cara rupa dia, macam mana saiz dia, macam mana berat dia. Tiga tu je kira kemahalan. Okay, aku dapat apple dah. Sofia, aku tak main game lagi. Dan sekarang ni, janganlah lagi aku ikan bau-bau. Dia power of the fish. Macam ikan yang sebesar. Tapi sekarang ni aku nak ikan lemah lah. Dia ikan bau-bau lah. Ikan bau-bau ada lagi. Tolong ada bau-bau. Ke makan aku tak sedap aku lagi. Sedap pun makanan dia aku ni. Tak nak lagi. Aku dah pakai banyak dia buat. Aku dah pakai ikan anggur dah. Tak ada pun. Anggur je. Kau belilah umpan yang mahal-mahal. Umpan anggur dekat tempat yang tak dalam. Macam mana nak dapat gorgon? Sinilah naik kapal aku. Dalam. Tadi senang dapat ikan gorgon. Kalau aku dapat skeleton ni. Aku dapat tulang ikan. Aku dapat tulang ikan, kau faham tak? Tulang ikan pun dijual. Ikan yang bukan ikan yang saya dah makan pun dijual. Nampak? Aku dapat tulang ikan je korang. Punyalah banyak ikan berbangsa kat sini. Sampai aku dapat. Sampai dia bagi aku. Nampak? Ikan skelet. Aku dapat ikan mati je korang. Punyalah banyak ikan gorgon kat sini. Yang dia makan ikan-ikan lain. Ya, umpan ni power tak? Umpan tu. Aku dapat ancient worm. Aku rasa worm ni pemangsa jugalah. Sebab susah. Pemangsa kat sini sikit-sikit je. Tapi makan dia banyak. Makan dia. Makan bas dulu baru kenyang. Aku beli yang mana? Kalau dapat duit mana macam tu. Aku beli. Mesti beli. Dah. Sekarang ni aku nak jual ikan-ikan yang aku dapat. Banyak juga tulang ikan yang aku dapat. 2 je ikan hidup. Sekali ikan dah mati. Ikan mati pun mahal juga. Ada tulang ikan pun mahal. Tulang ikan pun mahal lagi ni.
Mana nak guna semua? Macam nak guna semua. Tekan lah. Tak boleh guna semua. Ya, bom. Iya. Kita bagi dia apple. Kita bagi dia apple pula. Kita bagi dia apple. Aku dapat beli apple. Kalau dekat dalam dunia tu dapat ikan pun banyak lah. Kalau bagi apple nampak dapat spike boleh lagi. Tahulah satu dalam 12,000. Tapi aku dah bosan. Tolonglah bagi aku ni power dengan power. Aku dekat pulau power mestilah ikan ada power. Yang ni pulau power ikan lemah. Susah. Dekat ancient ni tolonglah bagi aku biasa. Ada bagi dekat index dekat ancient ocean. Aku tak dapat Weapon Raja kat sini. Raja Presiden Dragon ke. Lepas tu dapat lagi Hendershot Industries ni. Dia kan di water. Lepas tu dekat Snowy Bayou tak dapat Silent Sea Monster dan Pony Bola Salila. Dan sekarang ni Volcano aku dah dapat semua. Monster Fish pun aku dah dapat. Dan sekarang ni dekat Default Island aku dah dapat. Dan sekarang ni aku tengok Sofia, ikut aku ke Snowy Bayou macam. Sofia, ikut aku ke Snowy Bayou. Sofia, ikut aku ke Snowy Bayou. Sofia, ikut aku ke Snowy Bayou jom. Kita akan ke Snowy Bayou. Naik kapal aku. Sofia, naik kapal aku. Aku nak berenang je. Jangan berenang, ni mati. Sini. Aku hulurkan kapal tu kau. Bukan duduk buang kapal aku Okey dah. Sekarang ni kau duduk. Aku akan ke Snowy Bayou. Dah dapat semua ikan yang power dekat sana. Sofia duduk. Kalau kau tak duduk, aku tersekat kapal aku. Duduk Sofia. Sofia, kau jangan memancing. Nanti tersekat kapal aku. Nanti sangkut kapal aku. Sofia, janganlah memancing. Tolonglah Sofia. Dia dekat default. Sofia, sekarang ni dekat default. Kalau kau nak memancing, tak sesuai lah. Default ni dia lemah lagi kena. Nampak? Aku punya memancing. Bukan masuk laut tu. Punya duduk kat kapal. Punyalah pemalas aku punya pemancing Sofia, kau jangan duduk kat depan. Kalau kau terjatuh, aku biar je Snowy Bayou aku boleh dapat Gorgon daripada Snowy juga. Aku pun nak Gorgon daripada Snowy. Jomlah Sofia, kita memancing. Iya. Aku bagi apple dekat ikan dekat Snowy Bayou ni. Punyalah baik hati. Aku bagi banyak. Wih, dapat. Apa? Wih, dapat bau-bau. Wih, dapat apa? Dapat si monster. Sofia, dapat ikan aku dapat ni. Sofia, tengok ikan aku dapat ni. Senang je nak melawan. Ikan ni. Aku dapat ikan bau-bau. Senang nak lawan dia. Tolonglah bagi aku ikan bau-bau. Ui, gol lagi. Memang patutlah aku mancing kat sini. Ui. Ikan apa ni? Ikan apa purba aku dapat. Sofia ni, dapat ni ikan ni. Ikan apa purba aku dapat ni, Sofia. Sofia, apa ni? Tahu lah. Ikan apa purba aku dapat ni. Nampak? Lagi panjang daripada kapal aku. Apa? Sini. Ada banyak lagi apple. Tolonglah bagi aku Gorgon lagi. Ni sekarang.
Dapat gol-gol tak apa. Asalkan kita dah dapat 2 gol. Gol-gol sekaligus. 2 gol-gol bertubi-tubi. Headfish ni senang je kawan. Ni kita dapat lagi. Ikan power please. Ikan power. Oh my gosh, aku jatuh. Sofia, jomlah kita dekat-dekat sikit ke sini baju. Sofia, jom kita dekat-dekat sikit. No, this aku no. Jomlah Sofia, kita memancing lagi. Sofia, jom Sofia memancing. Kau dah keluar game Sofia? Sofia, kau keluar game ke? Kau kenapa? Okey, tak keluar game. Kau ada dekat pulau Sofia, kau ada dekat pulau Aku ada kat kapal kau lah. Oh, lupa. Tapi kenapa kau dekat bawah? Kau dekat berenang Kau tinggal. Tadi kan cakap nak lawan gol-gol dekat sini senang je tau Sofia. Takkan kau nak gol-gol, kau kena bagi apple. Ikan gol-gol dekat sini suka apple. Sofia, Aku bagi star. gol-gol dekat sini dia suka apple. Aku tak ada apple lah. Apple murah je. Apple yang boleh murah lah kalau dia. Macam mana nak beli apple? Apple tu murah Sofia. Sekarang tadi aku kena dapat offer dengan suadik balakuda. Aku target pun ikan bau-bau tu aku target. Kalau melemah aku tak nak target lah. Kalau melemah kalau aku tak dapat ni malu. Ni kena tak dapat ikan lemah. Sekarang ni aku kena dapat ikan bau-bau. Aku nak berburu. Aku datang jauh-jauh. Untuk berburu ikan power. Bukan untuk dapat ikan dekit budak. Dekit ikan. Biasanya ni boleh kira power lah juga. Tapi buat dia power sikit je lah. Dia power sikit je. Dia tak ada power sangat. Dapat swordfish. Dapat swordfish pun. Senang je dapat swordfish. Saya mantap satu dah ada 900. Tapi aku pakai jenis biasa je. Dia suka apple. Tapi aku tak bagi apple lah. Aku boleh je jadi nak jual butterfish ni. Tapi sayang pun juga. Susah tu dapat ikan tu. Banyak kali aku melawan dia susah. Jadi aku tak akan jual je. Aku tak tahulah Sofia berbantu aku ni. Ya, aku tahu. Aku dapat ikan pun bau. Tu je kan. Kalau dia aku kena jual. Kalau aku. Kalau dia aku nak jual. Aku dah jual ikan aku. Lupa aku dah bawa. Jom jual. Jual. Kita jual ikan kita. Kita jual ikan makan. Aku ada silos. Banyak juga duit aku dapat. 525. Sekarang ni aku boleh beli joran baru. 525 bukan 425. Bukan 426. Sekarang ni aku akan ke kapal balik. Dan cuba untuk dapatkan ikan bau. Mungkin Sofia dah tertinggal dekat belakang. Dan sekarang ni je lah kita tunggu Sofia berenang sampai ke sini. Sofia, sini Sofia. Itulah, dah bertapak duduk. Kau tak dapat duduk Sofia. Aku juga duduk sekali. Duduk sendiri kau duduk sendiri lah. Kenapa aku akan duduk kau? Kejap fish. Kita sekarang ni naik kapal aku Sofia. Sini Sofia naik kapal aku. Sofia naik kapal aku. Naik kapal aku bukan memancing.
Naik. Okay. Sekarang ni kau boleh auto fishing lah, Sofia. Sekarang ni kau boleh main. Dan sekarang ni aku pun nak memancing. Dan sekarang ni kapal aku tersangkut dekat batu. Ni kapal aku tak suai. Sekarang kapal aku tersangkut dekat batu. Ish. Macam mana boleh entah kapal aku tersangkut dekat batu. Dah berkunci. Dah berkunci pintu. Ya. Tolong dah lagi aku bau. Sawi ke tu? Tu ikan gorgon tu. Dapatkan lagi 100,000 untuk mendapatkan ikan kali. Lagi 100,000 guys, lagi 100,000. Go. Kau dapat ikan power tu lagi. Sofia, kau dapat ikan power tu Kau dapat red tu lagi Kau boleh jual lah satu. Kau boleh jual red tu satu. Lepas tu kau lock tu. Aku kalau dapat ikan kembar-kembar ni aku jual satu. Nampak aku dapat lagi red tu. Banyak aku dapat red tu. Oh, maksud kau red tu daripada Snowy Biome lah kan? Oh, dapat Snowy Biome. Apa nama ikan tu? Kau dapat solid. Aku tak dapat buat solid. Kau tak jumpa apa Sofia sampai kau dapat solid. Aku tak dapat buat solid. Sebab kau dapat lagi ikan power tu. Apa ni lah? Kau dapat apa? Kau pakai umur kosong tu Aku kena dapat solid dengan ikan power tu. Sebab ada dapat lagi solid. Itulah beli tu. Aku tak dapat solid tapi dia dapat solid. Banyak lah tu. Tolonglah jangan bagi aku nak salmon lagi. Salmon dia suka zona kosong-kosong Banyak nak salmon kat sini. Sampai aku yang kena ambil nak salmon tu. Mungkin kan dapat Sofia ikan dia berwarna je. Kita cuba berpancing kat sini. Dekat sini kawasan nak salmon lah. Betul tak Sofia? Dekat belah sana salmon dia kawasan. Oi, dapat fire tuna juga. Banyak juga fire tuna kat kawasan ni. Tapi fire tuna tu bukan ikan yang terbabun dah tu. Fire tuna tu ikan biasa tu. Sebab aku dah dapat lah fire tuna. Dan aku tak akan block fire tuna sebab senang. Aku dapat lagi swordfish. Tapi aku dah dapat belum swordfish. Nampak dia dapat lagi fire tuna. Oh, dia lah nak kata dia untung. Banyak gila fire tuna tu. Aku dapat salmon. Dia pun dapat salmon juga. Ikan yang senang nak melawan ni. Dia jadi ikan dalam rumah. Dan sekarang ni Sofia, jom. Kita jalan. Kita jom sikit. Dia dapat gorgon. Kau tak auto sebab tu lah. Aku tak auto. Jadi tak apa. Aku tak guna auto ni tak apa. Sebab aku kena power. Jadi aku tak guna auto. Betul tak Sofia? Dia dah ada power. Nampak? Dia dapat lagi fire tuna dia. Aku dapat juga fire tuna. Dah bagi Sofia fire tuna aku. Tapi kenapa kau selalu tunjuk fire tuna tu tak ikan lain ke kau nak tunjuk selain fire tuna? Aduh. Tak gua apa ni? Nampak dia tunjuk lagi fire tuna tu. Kau dah aku tunjuk fire tuna aku. Ini fire tuna aku. Lagi berat. Fire tuna aku lagi berat. Sofia aku nampak ni. Lagi berat dia lagi besar. Ada fire tuna aku yang lagi berat. Dia lagi besar. Macam 4. Macam 2. Fire tuna Sofia lagi berat. Sudahlah. Aku tak nak lemur ikan dengan ni. Tapi Sofia tak apa. Aku ada ikan lagi kat dalam. Dah itu. Master fish. Aku nak patah balik. Sofia, aku nak patah balik tau.
Dah balik aku nak jual. Alah, umpan tu ikut kau. Umpan tu ikut kau kot. Nampak ikan dia tak? Ikan dia pun dah nak naik kapal. Nah, sekarang ni aku nak jual. Dekat fish trader. Bang. Saya kata saya nak jual ikan. Dan sekarang ni dapat 13,000 je. Dengan 17 ikan. Sofia, naik Sofia. Kau dapat cadang baru tak? Okey. Ada guna yang berat. Yang paling berat satu buat. Ada dua punya guna yang paling berat. Ini aku buat satu je. Alah. Blok satu je lah. Aku senang. Paling guna blok dah satu. Sekarang ni kau ikat. Sekarang ni kau dah duit. Dan jom lah kita dulu Sofia berbeli lah. Aku tak tahu Sofia beli aku. Duit dia banyak. Okay. Lepas tu beli bit. Jom Sofia naik kapal aku. Kita dekat sini bayam ni. Aku dah dapat lagi ke bawah duit sini. Si monster Loch Ness. Tapi aku nak tengok sekejap yang aku tangkap tu. Aku nak tengok sekejap dekat yang dekat deep water tu. Lupa aku dapat ikan tu dekat Volcano. Monster fish ni 22,000. Lepas tu yang dekat sini ni 100,000 dan 200,000. Sekarang ni patut tak aku jual ikan ni. Monster fish. Sofia, jom kita membaca ni. Kau dapat ikan bau-bau tak? Aku harap aku dapat ikan bau-bau. Sebab 2 kali pemancing pertama tu aku dapat ikan bau-bau. Dan sekarang ni aku nak ikan bau-bau lagi. Bagilah aku ikan bau-bau. Tolonglah. Dapat 10 kg buat salmon. Okeylah Sofia, jomlah kita tamatkan video ni. Okeylah guys, habis itu dia untuk video kali ni. Dan kita dah datang balik ke Snowy Biome. Dan sekarang ni aku nak jual lah ikan aku ni. Sekarang ni aku nak jual. Aku patut ni, kalau boleh komen lah, patut aku jual monster fish ni. Sebab monster fish ni lagi lemah daripada Loch Ness. Daripada ikan purba yang aku dapat ni. Jadi korang boleh komen lah patutnya aku jual yang mana. Sebab sekarang ni aku dah akhir video ni dan semua. Jangan lupa like, subscribe dan channel kita sekali untuk tak tertinggal channel baru aku dan semua. Bye bye dan ciao.